Hai, ngam-ngam lepas tahun, remote kereta BYD saya rosak. Button unlock tak boleh pakai, nampak? Tak menyala kan? Tak menyala kan? Kalau saya tekan yang lock, dia menyala dan function. Unlock tak menyala. Apa benda ni? Hai, selamat datang ke Watzai TV. Nama saya Wan Zai dan hari ni saya nak pergi ke BYD Service Center di Ceras. Sebabnya remote kereta BYD saya rosak. Button unlock tak boleh pakai. Button unlock tak boleh pakai, macam pelik kan? Okey, jom kita test. Okey, ni remote kereta saya kan. Okey, sekarang kereta tak lock. Bila saya tekan button lock, dia ada lampu keluar kat atas tu. Dan kereta pun dah lock. Tapi button unlock tak boleh pakai. Nampak? Bila lampu tu menyala maksudnya lock kan. Sepatutnya kalau tekan unlock, dia hilanglah lampu merah tu. Tapi tak function. Button lock tadi function. Sekarang kalau saya guna remote yang satu lagi ni, kita tekan unlock. Nampak? Function. So satu remote ni ada masalah. Hari ni saya dah dapatkan appointment dekat BYD Ceras. So kita nak pergilah tengok apa kata diorang. Appointment saya pun diorang dah set untuk hari ni pukul 1.30. Katanya reason yang diletak dekat situ untuk saya adalah, kita tengok biar diorang check. Tengok apa kata dia. Jom kita bergerak ke BYD Ceras. Kita nak bergerak ke BYD Ceras. Alang-alang kita buat test lah berapa persen bateri akan pakai dan berapa jauh perjalanan kita kan. Jom kita tengok berapa jauh perjalanan kita daripada rumah saya di Bandar N-Stack Nilai Negeri Sembilan ni. Nak pergi ke BYD Ceras dalam 66 km. Dan bateri kereta sekarang adalah 100%. Saya baru cas malam tadi. Jom kita reset dia punya kilometer kepada kosong. Alright. Minimum untuk 1% dia boleh pergi 3 km. So hari ni kita nak jalan sejauh 66 km. Mungkin akan pakai dalam 20% bateri lah. So kita check je lagi sama ada betul tak bila kita sampai dekat BYD Ceras yang 66 km away ni, bateri kita tinggal 80%. Jom kita check. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke BYD Ceras. Ini dia. Alamak, apa pun tak nampak. Boleh lah nampak BYD kan. Okay, BYD Ceras. Sekarang pukul 2.02 minit. Kereta banyak gila tadi. Dan dah travel sebanyak 50 km. Tapi surprisingly tak sampai 10% pun pakai. Sebabnya hari ni banyak gila kereta tadi. Dan aku drive dengan agak slow lah. A few moments later. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.50 petang. Alhamdulillah, remote dua-dua dah berfungsi dengan baik. Dah test dah tadi. Sebelum masuk kereta tadi dah test dah. Sekarang lock. Remote ni memang okey. Yang ini tadi tak function kan. Jom kita test. Sekarang menyala. Kita masuk lock. Try unlock. Mantap. Okey, cun. Terima kasih BYD Ceras dah settlekan saya punya masalah. Dan tak ada apa-apa bayaran daripada Ceras, BYD tadi. Apa yang dia buat adalah dia update software. Selain daripada tu mungkin tak tahulah apa benda yang dia check kan. Kita tengok macam remote ni macam remote yang sama. Dia kata dia macam reset, lepas tu dia pair balik. Mungkin macam ada bluetooth dia lah kot, tak tahulah. Tapi apa-apa pun, masalah dah settle. Thank you BYD Ceras. Jom kita test lagi sekali. Sekarang 89%. Kita nak balik rumah. Home.
Sejam 14. Oh, kereta banyak sikit lah. 57 km. Kita tengok berapa banyak pakai. Okay, let's go. Seat belt jangan lupa pakai. Seat back, duduk belakangnya. Okay, sekarang pukul 6 suku, lebih kurang 6 suku. Dan jom kita check berapa kilometer kita jalan. Setakat ni total 104 km dan kita makan bateri sebanyak 24%. So macam mana? Cukup baik tak? 24% boleh pergi 100 km.